Bagaimana jika saya beritahu anda selepas mati, yang menanti bukanlah ketenangan, tetapi pengembaraan paling berbahaya dalam seluruh hidup anda? Bayangkan, roh anda perlu meredah 12 gerbang yang dikawal oleh demon, bertarung dengan ular kosmik dan menduduki peperiksaan akhir, di mana hati anda akan diletakkan di atas penimbang. Jika tersilap langkah, kewujudan anda akan dipadamkan, hilang buat selamanya. Bunyinya seperti skrip filem seram? Tidak, ini adalah kepercayaan orang Mesir purba. Hari ini, kita akan menembus ke inti dunia akhirat mereka yang dikenali sebagai Duat. Saya akan memandu anda menelusuri keseluruhan perjalanan roh Mesir dari detik kematian sehingga ke gerbang syurga. Anda akan faham apa sebenarnya yang tersembunyi di sebalik topeng emas Fir'aun dan hieroglif misteri dalam kitab orang mati. Bersedia. Perjalanan ini pasti mengubah pandangan anda tentang kehidupan selepas mati. Sebelum kita menyelami kegelapan Duat, mari kita fahami asasnya terlebih dahulu. Mesir, kematian bukanlah titik penamat. Ia hanyalah peralihan kepada keadaan lain yang memerlukan persiapan rapi. Mereka percaya manusia terdiri daripada beberapa entiti. Yang utama ialah tubuh atau khat dan dua roh Ka dan Ba. Ka adalah daya hidup, iaitu kembar seseorang yang kekal di makam selepas mati dan menerima persembahan. Sementara itu, Ba pula adalah personaliti, watak, iaitu segala-galanya yang menjadikan seseorang itu unik. Yang digambarkan sebagai burung berkepala manusia merupakan entiti yang memulakan perjalanan berisiko melalui alam barzakh. Matlamat pengembaraan ini adalah untuk bersatu semula dengan Ka demi menjadi roh yang abadi dan tercerahkan, dan supaya Ba tidak tersesat atau gagal mengatasi bahaya, ia dibekalkan dengan panduan kitab orang mati yang terkenal. Kitab ini, himpunan jampi dan peta, akan diletakkan di dalam makam setiap orang Mesir yang berkemampuan. Maka, pengembaraan itu bermula sejurus selepas kematian. Sewaktu jasad si mati disediakan untuk proses mumifikasi, paderi-paderi akan menjalankan satu ritual yang paling penting, iaitu ritual pembukaan mulut dan mata. Menggunakan alatan khas, mereka secara simbolik menyentuh mulut, mata dan telinga mumia, bertujuan mengembalikan keupayaan si mati untuk melihat, bercakap dan mendengar di alam akhirat. Ini bukan sekadar upacara perpisahan, tetapi ia adalah pengaktifan kebolehan ajaib jasad. Orang Mesir purba percaya tanpa ritual ini, roh akan kekal buta dan bisu buat selamanya, tidak mampu mengucapkan jampi-jampi yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Makam itu bukan sekadar kubur, ia adalah rumah sejati untuk roh Ka dan titik pelancaran bagi roh Ba. Dinding makam dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan kehidupan akhirat yang menanti, serta teks-teks daripada kitab orang mati. Makam itu sendiri dipenuhi dengan segala keperluan, daripada makanan, perabot, hinggalah patung-patung Ushapti yang berfungsi sebagai hamba. Kini semuanya telah tersedia untuk pengembaraan yang paling agung. Setelah upacara ritual selesai, roh Ba akan terbang keluar dari makam seperti seekor burung. Ia akan menuju ke barat, ke tempat di mana matahari mati setiap petang untuk memulakan perjalanan malamnya. Di sinilah terletaknya pintu masuk ke Duat. Penting untuk difahami, Duat ini bukan neraka. Sebaliknya, ia adalah ruang alam gaib yang kompleks dan berlapis-lapis, cerminan dunia orang hidup, tetapi dipenuhi dengan bahaya dan juga magis. Di sini,
tiada siksaan abadi untuk pendosa seperti yang difahami dalam konsep Kristian. Perkara paling buruk yang boleh berlaku ialah kemusnahan mutlak atau dilupakan sepenuhnya. Duat adalah alam ujian. Pemandangannya berubah-ubah dari tasik berapi hingga gurun yang tidak dapat ditembusi. Ia dihuni oleh dewa-dewa dan juga iblis yang menakutkan. Bertahan di sini, kehidupan yang soleh semata-mata tidak cukup. Seseorang memerlukan pengetahuan, tipu daya dan sudah tentu pemandu yang boleh dipercayai, iaitu kitab orang mati yang secara harfiah berfungsi sebagai peta dan koleksi kod curang untuk menyelesaikan pencarian quest ini. Masuk duat, roh akan bertemu dengan salah satu dewa Mesir yang paling dikenali, Anubis, dewa dengan kepala jakal. Berbeza dengan gambaran popular, Anubis bukanlah dewa yang jahat. Sebaliknya, dia ialah pembantu utama dan pemandu bagi si mati. Dia adalah dewa pembalseman, penjaga nekropolis dan yang memimpin tangan roh melalui lorong-lorong awal yang paling rumit di dunia selepas kematian. Kepala jakalnya bukanlah satu kebetulan. Jakal sering berkeliaran di kawasan perkuburan di pinggir padang pasir, dan orang Mesir purba melihat haiwan ini sebagai pengawal yang melindungi ketenangan si mati. Tugas Anubis adalah untuk memastikan roh sudah bersedia untuk perjalanan tersebut dan membimbingnya ke tempat penghakiman agung. Dia berperanan sebagai pelindung, menghalau roh-roh jahat yang kecil dan menunjukkan jalan yang benar. Pertemuan dengannya merupakan petanda pertama bahawa ritual pengebumian telah dijalankan dengan sempurna dan para dewa telah menerima si mati ke alam mereka. Seterusnya, roh Ba akan menyertai rombongan dewa Matahari Agung, Ra. Setiap malam, Ra akan menaiki barkis suryanya, manjat dan turun ke Duat, berlayar melalui sungai Nil bawah tanah untuk bangkit semula pada waktu subuh di timur. Perjalanan ini dibahagikan kepada 12 jam dan setiap jam mewakili kawasan baharu di Duat, gerbang baharu serta cabaran baharu. Roh si mati menjadi salah seorang penumpang bark itu. Tugasnya bukan sekadar memerhati tetapi membantu Ra secara aktif. Roh ini perlu membaca jampi, menghalau raksasa dan menegakkan ketenteraman ilahi atau ma'ad. Ini bukanlah sekadar perjalanan biasa tetapi merupakan misi suci. Kejayaan Ra melintasi Duat menjamin munculnya hari baharu bagi seluruh alam kehidupan. Oleh itu, setiap roh yang meninggal dunia menjadi peserta dalam pertempuran kosmik antara cahaya dan kegelapan, dan nasib alam semesta bergantung pada tindakan mereka. Saat memasuki jam pertama malam, muncullah gerbang yang pertama. Ia dikenali sebagai Puan Ketakutan. Setiap satu daripada 12 pintu Duat atau dunia bawah Mesir purba dijaga oleh penjaga yang mengerikan. Mereka ini terdiri daripada ular yang bersenjatakan pisau, iblis berkepala buaya, atau makhluk yang seluruh tubuhnya ditenun daripada api. Untuk melepasi pintu ini, sekadar memohon tidak akan mencukupi. Si mati wajib membuktikan bahawa dia adalah seorang yang berilmu atau yang mengetahui. Dia mesti tahu menamakan nama rahsia gerbang itu, nama penjaga dan nama pengawal pintunya. Semua nama ini telah dicatatkan di dalam kitab orang mati. Inilah ujian pertama yang menguji pengetahuan dan persediaan si mati dalam bidang magis. Jika roh itu gagal menjawab, para penjaga tidak akan membenarkannya lalu. Itu akan dibiarkan merayau-rayau dalam kegelapan, berisiko dicabik-cabik oleh iblis-iblis kecil.
berjaya melepasi gerbang pertama membuktikan bahawa si mati layak meneruskan perjalanan bersama Dewa Ra. Kapal Dewa Ra terus bergerak ke hadapan, tenggelam semakin dalam ke dalam kegelapan. Malam selepas mati bermula dari pintu gerbang kedua dan ketiga. Ujian yang dihadapi menjadi semakin mencabar. Pemandangan Duat mula bertukar menjadi semakin ganas. Roh menyaksikan tasik api, kawah mendidih dan sungai yang mengandungi asid, tempat mereka yang gagal terseksa. Mereka ini bukan sekadar pendosa, tetapi lebih kepada mereka yang jahil, iaitu yang tidak membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Ular gergasi yang menyemburkan api akan menghalang laluan bahtera Dewa Ramau. Si mati bukan sahaja perlu mengetahui nama para penjaga, tetapi juga melafazkan mantera yang kuat untuk menangkis serangan raksasa-raksasa ini. Contohnya, mantera nombor 33 daripada Kitab Orang Mati, The Book of the Dead, yang ditujukan kepada ular berbunyi, "Wahai ular Rarek, jangan engkau mendekat. Geb dan Shu sedang menentangmu. Setiap perkataan membawa kuasa. Kesalahan sedikit pun dalam sebutan boleh membawa maut." Perjalanan ini benar-benar berubah menjadi pertempuran demi kelangsungan hidup apa jenis makhluk yang ditemui jiwa di bumi yang kelam ini. Dipenuhi oleh pelbagai jenis raksasa yang lahir daripada kekacauan. Selain ular, tempat ini didiami oleh babun iblis yang bersenjatakan kayu tajam, makhluk dengan tubuh manusia tetapi berkepala kumbang Scarabeus atau buaya yang menanti mangsa jiwa-jiwa yang cuai. Terdapat juga iblis tanpa kepala, di mana mata dan mulut mereka terletak di dada. Salah satu yang paling menakutkan ialah iblis yang dijuluki pemakan keldai, yang memburu jiwa-jiwa yang tersesat dan terpisah dari bahtera Dewa Ra. Makhluk ini adalah jelmaan ketakutan dan bahaya dunia nyata, pemangsa penyakit dan kebuluran. Kitab Orang Mati, The Book of the Dead, menyediakan panduan terperinci tentang cara untuk melawan mereka. Sesetengah mantera membenarkan roh mengambil rupa dewa yang perkasa. Contohnya seperti burung falcon atau buaya untuk menakutkan iblis. Lain pula menjadikan jiwa tidak kelihatan. Inilah yang dinamakan peperangan magis yang sebenar. Namun semua raksasa ini tidaklah setanding dengan musuh utama Ra dan ketertiban alam semesta. Namanya Apep atau dikenali juga sebagai Apophis. Dia ialah seekor ular gergasi, jelmaan kekacauan purba, kegelapan dan kemusnahan. Setiap malam, ketika bahtera Ra berlayar menyusuri sungai Nil di alam barzakh, Apep akan cuba menghentikannya. Dia akan minum air sungai itu, cuba menyebabkan bahtera tersebut terdampar, malah kadangkala dia cuba menelan dewa matahari itu sendiri. Seluruh rombongan Ra, termasuklah dewa-dewa lain seperti Dewa Set dan juga roh-roh si mati, akan bangkit dan bertempur melawannya. Mereka menusuknya dengan lembing, mengikatnya dengan rantai sihir dan membaca mantera untuk melemahkannya. Roh-roh si mati pula perlu menjeritkan sumpahan ke arah Apep demi membantu perjuangan para dewa. Pertempuran ini merupakan kemuncak bagi setiap perjalanan malam Ra. Sekiranya Apep menang, matahari tidak akan pernah terbit dan dunia akan kekal dalam kegelapan abadi. Kemenangan ke atasnya pula bermakna kelahiran semula dan kesinambungan kehidupan. Kelima pada waktu malam membawa bahtera Ra ke kawasan misteri yang dikenali sebagai Rostau. Kawasan ini merupakan dataran tinggi Giza, versi bawah tanah, iaitu kerajaan dewa Sokar, satu lagi dewa orang mati yang berkepala helang. Di sini, lanskapnya berubah menjadi
padang pasir yang sunyi dan berliku-liku. Bahtera itu perlu melalui koridor berpasir yang sempit mengingatkan kepada laluan di dalam piramid. Tempat ini syarat dengan misteri dan teka-teki. Dipercayai bahawa di sinilah tersembunyi laluan rahsia yang menghubungkan alam orang mati dengan alam orang hidup. Rostau dijaga ketat oleh Sphinx dan singa berganda akar, iaitu penjaga hari semalam dan hari esok. Untuk melepasi kawasan ini, seseorang bukan sahaja perlu mengetahui mantera, tetapi juga denai-denai rahsia. Sebarang pusingan yang salah boleh membawa roh ke jalan buntu dan kekal terperangkap di situ buat selama-lamanya. Peringkat ini melambangkan perjalanan melalui tahap alam bawah sedar yang paling dalam dan tersembunyi. Tengah malam. Bahtera, Dewa Ra, kini tiba di inti duat, tempat paling dalam dan gelap di alam itu. Di sinilah, di perairan purba, terletaknya jasad Osiris, yang pertama yang dibunuh oleh adiknya sendiri, Set, sebelum bangkit semula sebagai penguasa dunia orang mati. Pada detik ini, roh Ra secara simbolik bergabung dengan roh Osiris. Ini adalah momen kesatuan mistik, kematian dan kelahiran semula yang berlaku serentak. Dewa Matahari yang menganugerahkan kehidupan bertemu dengan Dewa Si Mati yang memerintah keabadian. Bagi roh si mati, ini adalah salah satu saat paling keramat dalam pelayaran mereka. Mereka menyaksikan sumber kebangkitan itu sendiri dan memperoleh harapan untuk kebangkitan semula diri mereka. Di sini, dalam keheningan dan kegelapan mutlak, kekuatan dikumpulkan untuk menghadapi separuh kedua perjalanan yang akan membawa mereka menuju subuh dan pengadilan terakhir. Detik ini melambangkan bahawa walaupun dalam kegelapan yang paling pekat, masih wujud percikan kehidupan. Setelah melepasi gerbang ke-7 dan ke-8, roh akan berhadapan dengan ujian yang sangat berbeza. Kali ini, bukan sahaja kekuatan ajaibnya diuji, tetapi juga akal dan kebijaksanaannya. Para penjaga gerbang dan dewa-dewa tempatan akan mengemukakan soalan dan teka-teki yang rumit kepada si mati, meliputi aspek mitologi dan teologi. Sebagai contoh, mereka mungkin bertanya, siapakah yang lahir tanpa ibu? Atau, apakah benda yang mempunyai banyak mata tetapi tidak dapat melihat? Jawapan yang tepat sememangnya tersembunyi di dalam teks-teks suci. Roh itu wajib membuktikan bahawa ia bukan sekadar menghafal mantera, tetapi benar-benar memahami intipati ketertiban ilahi dan tata letak alam semesta. Ini merupakan peperiksaan sebenar untuk menguji tahap kebijaksanaan. Kegagalan bermakna roh itu dianggap tidak layak untuk menghampiri Dewan Penghakiman Dewa Osiris. Kesemua ujian ini menekankan betapa pentingnya aspek pengetahuan bagi masyarakat Mesir kuno. Kebijaksanaan dinilai sama tinggi dengan kebenaran, kerana hanya yang bijak sahaja yang mampu memahami dan mematuhi hukum hakam alam semesta. Menjelang jam 9 atau 10 malam, Bahtera Dewa Ra akan berlayar melintasi kawasan yang dipanggil Padang Hukuman. Di sinilah roh si mati akan menyaksikan nasib buruk yang menimpa mereka yang gagal dalam ujian atau diputuskan bersalah. Mereka ini digelar sebagai musuh Ra atau golongan yang terlaknat. Para iblis mencari-cari tubuh mereka, melemparkan mereka ke dalam lubang-lubang berapi atau memaksa mereka berjalan songsang dengan kepala di bawah. Namun, penting untuk difahami, hukuman ini bukanlah seperti neraka abadi yang kekal selamanya. Hukuman diduat adalah muktamad. Ia bermaksud pemusnahan roh secara total, kematian kedua, di mana selepas itu tiada lagi kewujudan.
tubuh para pendosa dibakar dan bayangan mereka akan lenyap sepenuhnya. Pemandangan penderitaan ini bertindak sebagai amaran terakhir bagi roh yang sedang dalam perjalanan. Ingatkan tentang pertaruhan yang sangat besar dan mendorong roh tersebut untuk mengumpulkan segala kekuatan sebelum menghadapi ujian terakhir yang paling mencabar. Ini adalah sejenis terapi kejutan yang bertujuan untuk memperkukuh keazaman roh agar berjaya sampai ke Padang Ialu. Pintu gerbang ke-11. Ketegangan semakin memuncak. Kapal Dewa Ra semakin menghampiri pintu keluar Duat dan cabaran yang dihadapi kini menjadi lebih getir. Di sini, para penjaga menguji bukan setakat ilmu pengetahuan tetapi terutamanya kebersihan moral jiwa. Mereka mampu mencipta ilusi, menggoda roh dengan kekayaan atau kuasa semata-mata untuk menguji keutuhan dan kejujurannya. Roh itu wajib menunjukkan kawalan diri yang sempurna dan kesetiaan yang utuh terhadap prinsip Ma'at, iaitu kebenaran, ketenteraman dan keadilan. Di gerbang ini jugalah pertarungan terakhir menentang ular Apophis, Apep, berlangsung. Apophis mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa untuk menghalang matahari daripada memasuki dunia orang yang hidup. Roh si mati mesti menggunakan segala ilmu, sihir dan keazaman penuh untuk membantu Ra menundukkan raksasa itu. Saat ini ibarat raptai agung sebelum perbicaraan utama. Jiwa disucikan daripada sisa-sisa terakhir ketakutan dan nafsu duniawi, bersiap sedia untuk dihadapkan di hadapan Osiris yang agung. Adalah pintu ke-12 yang menandakan jam terakhir malam. Pintu gerbang ini dinamakan gerbang penyingkap keindahan Roh Allah. Setelah menepasi gerbang ini, bahtera Dewa Ra akan keluar dari kegelapan Duat, bersiap untuk naik di ufuk timur sebagai matahari pagi, iaitu Dewa Khepri yang menjelma sebagai kumbang sekarab. Bagi dunia orang hidup, fajar telah pun menyingsing. Bagi jiwa si mati, perjalanan berbahaya menaiki bahtera tersebut sudah berakhir. Tetapi ujian mereka belum tamat. Jiwa itu turun ke darat dan menuju ke balai dua kebenaran, tempat momen terpenting dalam seluruh kehidupan akhirat menanti, pengadilan Osiris. Setelah berjaya melalui 12 pintu gerbang, memerangi raksasa dan membuktikan kebijaksanaannya, jiwa itu akhirnya mendapat hak untuk menghadap Tuan Agung itu. Di sana, ia perlu membuktikan bahawa ia layak menerima kehidupan yang abadi. Dipenuhi dengan penantian yang bercampur rasa gentar. Ujian terakhir kini berada di hadapan mata. Maka roh si mati pun melangkah masuk ke dalam balai dua kebenaran atau balai Ma'at. Ini adalah sebuah ruang yang amat besar dan megah. Di hujung balai tersebut, di atas singgasana bersemayamnya Dewa Osiris sendiri, lengkap berpakaian pemakaman putih, memegang simbol-simbol kekuasaan diraja. Kulit beliau berwarna hijau, warna yang melambangkan kebangkitan dan kelahiran semula. Di kedua-dua sisi beliau duduk 42 Dewa Hakim. Setiap seorang daripada mereka bertanggungjawab atas dosa tertentu yang ditanggung manusia. Tepat di tengah balai, tegak berdiri sebuah dacing emas yang amat besar. Seluruh suasana dilitupi dengan rasa kesungguhan, ketegangan dan ketakziman. Roh si mati dipimpin oleh Dewa Anubis mara menghampiri singgasana dan terus merebahkan diri sambil bersujud. Kini, harus menyampaikan ucapan yang paling penting sepanjang kewujudannya, dikenali sebagai ikrar penafian, confession of denial. Ini sama sekali bukan rayuan untuk memohon kemaafan. Sebaliknya, ia adalah satu pengisytiharan yang penuh keyakinan terhadap segala kebersihannya.
roh si mati wajib membuktikan bahawa seluruh kehidupannya selaras dengan prinsip Ma'at, iaitu keharmonian sejagat dan keadilan mutlak. Ikrar penafian ialah kod moral unik yang diamalkan di Mesir purba. Ketika berhadapan dengan setiap 42 dewa, si mati diwajibkan untuk menyebut nama dewa tersebut dan seterusnya mengisytiharkan bahawa dia tidak pernah melakukan dosa yang dipertanggungjawabkan kepada dewa itu. Antaranya termasuklah, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak berbohong, aku tidak malas, aku tidak mencemarkan air sungai, aku tidak mencuri dengar, dan aku tidak meninggikan suara. Senarai 42 penafian ini merangkumi hampir semua aspek kehidupan, daripada jenayah berat sehinggalah kepada salah laku harian yang remeh. Menariknya, roh si mati tidak hanya menyatakan aku seorang yang baik, tetapi perlu menafikan perbuatan buruk yang spesifik. Ini menunjukkan bahawa bagi orang Mesir, kesolehan terletak pada pematuhan peraturan yang ketat dan pemeliharaan keharmonian hidup. Setiap perkataan dalam ikrar penafian ini mesti benar-benar jujur, kerana ujian seterusnya berupaya untuk mendedahkan sebarang penipuan. Selepas pengakuan dosa, tibalah saat penentuan yang dikenali sebagai psikostasia atau upacara menimbang jantung. Dewa Anubis akan mengambil jantung si mati yang dipercayai oleh orang Mesir kuno sebagai wadah akal, hati nurani dan memori, lalu meletakkannya di satu sisi dacing. Di sisi dacing yang lain, dia meletakkan bulu burung unta yang paling ringan, iaitu simbol bagi Dewi kebenaran dan keadilan, Ma'at. Di sebelahnya berdiri Dewa Thoth, dewa kebijaksanaan yang berkepala ibis, bersiap sedia mencatatkan hasilnya di atas gulungan papirus. Seluruh upacara ini disaksikan di hadapan Dewa Osiris dan 42 magistrat. Keadaan di dewan itu amat sunyi dan segala-galanya bergantung pada saat penentuan ini. Jika jantung itu yang dibebani dosa, pembohongan dan niat jahat didapati lebih berat daripada bulu Ma'at, ini menandakan kegagalan. Hukuman akan menanti si mati. Jika jantung itu seringan bulu atau bahkan lebih ringan, ini membuktikan si mati telah menjalani kehidupan yang lurus dan soleh. Tiba-tiba neraca itu terhenti. Sekiranya jantung si mati lebih berat daripada bulu pelepah, hukumannya adalah serta-merta dan muktamad. Di sebelah neraca itu sentiasa ada seekor raksasa yang mengerikan bernama Ammad atau Amit, yang dikenali sebagai pemakan jiwa. Raksasa ini mempunyai kepala buaya, bahagian depan badan singa dan bahagian belakang badan badak air. Haiwan-haiwan ini mewakili 3 jenis hidupan liar yang paling berbahaya bagi masyarakat Mesir. Sebaik sahaja neraca itu menyengit tidak menyebelahi si mati, Ahmad akan menekam dan memakan jantungnya yang penuh dosa itu. Perbuatan ini bukanlah bermaksud penderitaan di neraka, tetapi sesuatu yang jauh lebih buruk, iaitu pemusnahan peribadi yang lengkap dan mutlak. Roh itu akan lenyap sama sekali, larut ke dalam ketiadaan. Inilah yang dipanggil kematian kedua, yang paling ditakuti oleh orang Mesir. Tiada peluang untuk memperbaiki diri, tiada peluang untuk kelahiran semula. Hanya noktah kekosongan. Namun jika hati berjaya mengharungi ujian tersebut, Dewan Dua Kebenaran, Hall of Two Truths, akan mengisytiharkan keputusan yang menggembirakan. Osiris akan mengumumkan si mati sebagai Ma'akheru, bermaksud yang bersuara benar atau yang dibenarkan. Dewa Horus, putra Osiris, akan memimpin roh yang gembira itu ke tahta ayahnya.
Kini, gerbang menuju ke Padang Ialu atau Padang Tebu, Fields of Reeds, akan terbuka. Inilah syurga bagi bangsa Mesir kuno. Namun, tempat ini bukanlah tempat untuk bersenang lenang tanpa melakukan apa-apa. Padang Ialu digambarkan sebagai versi lembah Nil yang diidealkan dan subur buat selama-lamanya. Di sini, kemarau atau kebuluran tidak pernah berlaku. Hasil tuaian sentiasa melimpah ruah dan terusan dipenuhi air. Roh yang telah dibenarkan itu akan menerima sebidang tanah dan diwajibkan mengusahakannya. Tetapi untuk mengelakkan keletihan, roh tersebut mempunyai patung hamba Ushapti yang sama yang akan hidup dan melakukan semua kerja. Roh itu sendiri dapat menikmati kehidupan abadi dalam kenikmatan, bertemu dengan para dewa dan nenek moyang mereka, hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Itulah dia, pengembaraan yang sungguh luar biasa. Alam akhirat Mesir purba bukanlah sekadar gambaran syurga dan neraka yang statik. Ia adalah sebuah misi yang dinamik, penuh bahaya dan magis, di mana kewujudan mereka sendiri menjadi pertaruhan. Setiap perincian daripada azimat yang melingkari leher mumia hinggalah mantera dalam kitab orang mati, The Book of the Dead, mempunyai makna yang amat besar. Orang Mesir bukan sekadar percaya kepada kehidupan selepas mati. Mereka telah mencipta panduan kelangsungan hidup yang paling terperinci untuk menghadapinya. Ini menunjukkan betapa dalamnya mereka menghargai tata tertib, ilmu pengetahuan dan keadilan, iaitu prinsip ma'ad. Mereka diselubungi idea kitaran abadi. Matahari mati dan bangkit semula, sungai Nil melimpah dan surut, dan manusia seperti alam semesta ini boleh mati demi mencapai kehidupan abadi. Terima kasih kerana melalui perjalanan ini bersama kami. Jika anda menyukai pengembaraan ini, jangan lupa tekan butang like, langgan saluran ini dan aktifkan butang loceng. Dan kini, satu soalan untuk anda semua. Jika hati anda ditimbang pada neraca ma'ad hari ini, adakah ia akan lebih ringan daripada sehelai bulu pelepah? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen.